Assalamualaikum dan selamat datang ke Solat Rasulullah Official. Di sini kami berkongsi panduan, ilmu dan amalan solat yang berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak aku baca tasyahud, baca tahiyat dalam sembahyang, sedangkan tangan Nabi dua-dua rata di atas lutut kanan dan lutut kiri. Tak ada isyarat jari apa-apa. Dan hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Jadi kalau ada orang sebelah kita semayang, masa tahiyat dia tak angkat jari telunjuk, apatah lagi gerak, tak ada. Bagaimana kedudukan jari ketika tasyahud menepati sunnah? Hadis menunjukkan Nabi mengisyaratkan jarinya. Dan ada riwayat menunjukkan Nabi menggerak-gerakkan jarinya. Cumanya tidak ada tabi'in memilih mereka itu nak mengisyaratkan, yakni menggerakkan telunjuk di dalam tasyahud, dan ialah perkataan ashab kita. Ulama pilih kata ada pergerakan jari masa tahiyat. Dan kata Imam Nawawi, dan ada pun isyarat yakni menggerak-gerakkan jari telunjuk, maka iaitu sunat ia di sisi kita. Sisi kita tu maksudnya apa? Di sisi mazhab Syafi'i. Okey, kerana ada beberapa hadis yang sahihah. Imam Nawawi kata ada banyak hadis yang cerita gerak jari ini. Baik, masalah menggerakkan telunjuk dan juga waktu dan masa nak menggerakkan telunjuk itu. Kata Imam Nawawi, dan telah berkata ashab kita mengisyaratkan, yakni menggerakkan jari telunjuk pada waktu mengucap illallah. Dia kata, itu dia fokus tang tu. Bila tu nak gerak jari masa tahiyat ni, masa kita baca asyhadu an la ilaha illallah. Imam Nawawi kata di situ tempat gerak dia daripada syahadah di dalam tahiyat itu, dan digerak-gerakkan itu dengan jari telunjuk kanan. Pasal apa? Pasal ada yang dia gerak dua-dua jari pun ada, yang hantam dua-dua sekali lagu tu. Dia kata, jadi dia kata gerak ni hanya jari telunjuk kanan sahaja, tiada jari yang lainnya. Dan jikalau adalah jari telunjuk kanan itu kudung ataupun sakit, dia nak tahiyat tapi dia jari kanan tak ada, kena mesin getah. Dan dia duk mesin getah ke, dia duk mesin ayam tebu ke apa ke dulu ni, duk jual ayam tebu bulan puasa, jari sudah masuk dalam mesin tu putih, jari telunjuk belah kanan tak ada. Dia ni lagu mana ni? Dia nak tahiyat ni, dia nak macam mana? Jari nak bergerak tak ada. Boleh tak dia ganti dengan jari yang tu? Contohnya. Ataupun boleh tak dia ganti dengan jari telunjuk tapi belah kiri? Contohnya. Dan kadang otak manusia ni dia fikir logik. Dia kata dah telunjuk tak ada, panggil kawan lain cover lah. Dia kata. Dia fikir logik dia lagu tu. Baik, now dia bagi tahu di sini. Dia kata kalaulah dia ni masalah dia jari kanan dia, jari telunjuk kanan dia kudung ataupun sakit, lumpuh, tak boleh bergerak sebelah tangan misalnya, janganlah pula ia menggerak-gerakkan dengan lain daripadanya. Tak boleh, kawan lain tak boleh relief. Tak boleh relief dia, macam cikgu sekolah kan, dia tak mai kawan lain kena relief kelas dia. Ni tak ada cerita relief, tak ada. Jari tu tak ada, pakai tak ada lah kan. Dia tak boleh minta tolong ibu jari pula lagu duk naik macam ni kan. Tengok ibu jari lagu duk lagu tu, asyhadu alla ilaha illallah lagu duk naik lagu tu, jadi very good. Tak boleh. Dia kata kalau tak ada jari telunjuk kanan, tak ada, pakai tak ada lah, tak payah ganti dengan jari lain. Maka tiada boleh daripada mana-mana jari, kanan ataupun kiri, tak boleh siapa ganti. Dan sunat pula bahawa jangan, yang ni jaga baik-baik tuan-tuan. Dan sunat pula kata Imam Nawawi, dan sunat pula jangan pandangannya melampaui gerak telunjuknya. Ini adab semayang. Pasal ada hadis Nabi bila semayang, dia bila tahiyat, mata dia tengok di jari dia. So Imam Nawawi pesan, waktu kita semayang, waktu tahiyat, mata jangan duk liap. Jangan duk liap. Mata aku duk tengok lagu ni. Lagu duk relin kawan sebelah, lagu duk goyang Wahabi apa dia ni. Jangan, itu mata liap dia panggil. Kan? Duk tengok balik ni pula, dia ni apa ni? Duk buat hampak saja. Dia duk tengok orang. Kan pasal kita ni semayang macam-macam cara dia ada. Ada yang style lagu tak naik jari langsung pun ada, lagu buat relax. At-tahiyatul mubarak, tangan dua gitu asyhadu an la ilaha illallah. Baru naik.
Ada juga. Kan? Ada juga. Ada yang dia daripada awal dia lagu tu. Betul. Ada yang satu ronda buat, ngadu buat apa dah? Satu ronda buat. Sehari kita tengok kesimpulan sekali lagi ni. Tapi nak abang gaya tu. Gaya ni kadang-kadang berdasarkan ilmu. Dia ada belajar daripada ustaz mana ke, bagi tahu kat dia macam ni, dia pun ikut. Dia pun ikut begitu aja. Pasal apa? Pasal dia kira ustaz dia tu kira macam imam mazhab dia lah. Ustaz tu kata A, ustaz tu kata B ya. Ustaz lain kata semua tak betul. Maka dia ikut ustaz tu tanpa ada satu rujukan sendiri. Tak mau dengar dah orang lain. Ini saja ustaz yang faham bagi dia. Okey, so dia buat macam tu. Maka dia duk relin orang ni buat lagu ni, dia relin orang ni buat lagu ni, dia duk main confuse. Relin tu yang jadi mata liak tu. Dia tengok sebelah dia ni pun duk mengaji rata ke. Awak dia lagu situ punya duk pusing. Hilang khusyuk. So dia bagi tahu di sini. Dia kata, Imam Nawawi kata, dan sunat jangan pandangan itu melampaui gerak telunjuknya. Jangan duk pergi kelai. Tengok tentu aja, tang jari telunjuknya. Dan menggerak-gerakkan telunjuk itu hal keadaannya menghadap kiblat. Jari itu mesti ke arah kiblat, dia kata. Dan diniatkan dengan gerak jari itu mengesahkan Allah dan ikhlas akan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Dia kata fokus kita ni mesti satu aja, apa dia? Allah itu Tuhan yang esa. Baik tuan-tuan, kesimpulan dia kata apa? Hadis tentang tasyahud ni ada macam-macam riwayat. Satu, dia kata ada hadis cerita baca tahiyat ni isyarat dengan jari telunjuk. Yang tu semua sepakat. Ada yang kata masa tahiyat hadis. Ini saya ambil kesimpulan daripada hadis-hadis. Yang kedua dia kata waktu tahiyat itu bulatkan jari tengah, jari hantu dengan ibu jari. Ada hadis dan hadis itu sahih. Masa kita baca tahiyat tu, jari hantu dengan ibu jari bagi cantum membentuk bulatan. Jari hak dua lagi genggam, tunjuk macam tu ke arah kiblat. Ini ada hadis. Yang ketiga, ada juga riwayat dalam Al-Bukhari. Yang ni. Hadis Bukhari. Ada juga riwayat dalam hadis Bukhari. Kata Nabi SAW mengajak tasyahud dalam keadaan tapak tangan Nabi terhampar. Dan hadis itu riwayat Al-Bukhari. Nabi ajak kepada satu sahabat, Nabi letak tangan flat, rata, atas lutut kanan, atas lutut kiri. Tak ada angkat jari, tak ada gerak, tak ada apa. Duduk macam tu ya. Nabi ajak tahiyat. At-tahiyatul mubarak. Ada juga dalam hadis macam tu. Dia kata hadis riwayat daripada Ibni Mas'ud dalam Al-Bukhari. Hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Dia kata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kaffi baina kaffai at-tashahhud kama yu'allimuni surah minal Quran." Abdullah bin Mas'ud kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak aku baca tasyahud, baca tahiyat dalam sembahyang, sedangkan tangan Nabi dua-dua rata di atas lutut kanan dan lutut kiri. Tak ada isyarat jari apa-apa. Dan hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Jadi kalau ada orang sebelah kita sembahyang, masa tahiyat dia tak angkat jari telunjuk, apatah lagi gerak, tak ada. Dia duduk sama macam tu ya baca. Juga tidak salah. Pasti ada dalam hadis, bahkan itu juga hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Okey? Itu dia nak cerita kelapangan yang ada dalam beribadat. Baik. Kemudian dia kata ada juga ini dalam bab tahiyat tasyahud ni, jari telunjuk digoyang-goyangkan dan digerak-gerakkan. Yang kuat berpegang dengan yang kata gerak jari sepanjang sembahyang ni ialah Syekh Nasiruddin Al-Albani. Tokoh kontroversi. Dan yang hari ni punya orang-orang kita lah duk bergaduh, kata dia ni Wahabi, duk kata dia ni apa-apa semua. Golongan sunnah ni mereka banyak ikut apa hadis yang ditakhrijkan oleh Al-Albani. Dan menurut cerita orang yang kenal Al-Albani ni, dia mati kemudian dah lewat dah. Kalau geng-geng umur 60-an mengaji di Madinah dan kenal dia lagi. Orang yang umur 60-an mengaji di Madinah dan lagi jumpa dia. Dia pensyarah hadis di Universiti Madinah. Dan menurut cerita orang yang pernah jumpa dia, dia orang hebat. Tuan-tuan tak usah kata, awak dia lagi hebat daripada Imam Nawawi kah? Itu bukan kerja kita. Cuma dia ni yang kata Al-Albani ni
seorang yang diiktiraf dalam bidang ilmu hadis. Mudah-mudahan Allah merahmati dia. Jangan cerca dia, jangan kata lebih kurang kat dia dengan kerana kita tak suka kepada orang yang ikut dia hari ini. Jangan. Dia dengan Allah. Tapi dia orang hebat. Al-Albani dalam bab gerak jari masa tahiyat ni, dia pegang betul benda ni. Dia dua ulang sebut benda ni. Dan orang-orang hak mengaji kat dia, kalau tuan-tuan boleh masuk dalam YouTube, type benda ni, tuan-tuan ni tengok ulama-ulama besar di Madinah ni, ada orang pernah tanya hak masih hidup lah ni, macam mana yang kata gerak jari pada ketika tasyahud ni macam mana? Dia ni tunjuk. Saya pernah buka dalam YouTube tengok. Dia tunjuk. Dia kata telah menunjukkan kepada aku oleh Al-Albani bahawa tahiyatnya dibaca jarinya digerak atas ke bawah laju macam ni. Dia kata itu yang dipegang oleh dia. Kita bagi respect kepada dia. Kita rasa tak selesa, kita tersabuat. Kita ikut macam Imam Asy-Syafi'i dengan memelihara diri kita daripada mencerca orang yang tidak sepatutnya. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan apa yang dipegang oleh Nasiruddin Al-Albani ini berdasarkan hadis riwayat dalam An-Nasa'i dan juga Ibnu Hibban dan juga Ibnu Khuzaimah. Ada banyak riwayat yang menceritakan gerak macam yang dia duk pegang tu. Okey. Baik, ada juga pendapat kata tentang gerak jari ni, gerak sat saja. Ada yang kata gerak berterusan tapi lambat. Ada ulama kata gerak berterusan tapi cepat. Dan pergerakan itu atas bawah dan tidak ada pusing-pusing. Iaitu sepakat di kalangan ulama-ulama tentang tasyahud ini. Baik, Ibnu Qayyim, ini satu line dengan Al-Albani. Depa ni satu line. Depa menjadi rujukan kepada banyak golongan salafi, golongan yang mendakwa kata depa ni ahlu sunnah ni. Ibnu Qayyim pun ditanya tentang tasyahud gerak jari ini. Hak mana satu? Banyak kali kah, sekali saja kah, atau macam mana kah? Tapi Ibnu Qayyim memilih untuk tak mengulas panjang tentang benda ni. Tak ada guna tuan-tuan hidup bincang benda kecil-kecil macam ni. Tak ada guna. Kita baca hadis, kita tahu perbahasan ulama, kita buat, sudah. Jangan dijadikan topik macam ni untuk jadi bahan bertengkar yang akhirnya mewujudkan puak dalam kalangan orang Islam. Jangan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Jadi cerita tentang gerak jari ni saja ada macam-macam hadis mai yang macam-macam faham berlaku di kalangan ulama semua. Jadi kita ambil yang kesimpulan daripada dia, Imam Syafi'i kata asyhadu an la ilaha illallah. Dan itulah yang dikatakan oleh Imam Nawawi yang kita ceritakan tentang hebat dia tadi. Bagaimana kedudukan jari ketika tasyahud menepati sunnah? Hadis menunjukkan Nabi mengisyaratkan jarinya. Dan ada riwayat menunjukkan Nabi menggerak-gerakkan jarinya. Cumanya tidak ada riwayat spesifik yang menunjukkan masa bila Nabi gerakkan jari. Maka sebahagian berijtihad, Nabi gerakkan jari masa menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan tidak ada dalil yang jelas dalam hal ini. Wallahu ta'ala alam. Sama ada seorang tu mengisyaratkan dengan jarinya secara diam begitu, ataupun dia menggerak-gerakkan jarinya daripada awal sehingga akhir. Kedua-duanya itu ada nas. Tapi mengisyarat, walaupun sebahagiannya menganggap sebagai ziyadah siqah, ada yang menganggap sebagai syaz dan seumpamanya, tapi kedua-duanya itu ada dalil. Sama ada seorang nak mendiamkan ataupun menggerakkan, kedua-duanya tidak menjadi masalah. Tapi kalau dia kata kita gerak masa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada qaul para ulama, tapi min hais dalil, untuk menentukan dari sudut dalil, untuk mengatakan menentukan di situlah bergerakan, tidak ada. Tapi nak kata bergerak, memang ada bergerak. Di mana? Wallahu taala alam. Kerana disebut bergerak, boleh bergerak daripada awal sampai akhir. Ataupun dia mendiamkan juga memadai untuk dia. Saya cadangkan bagi yang duk bergerak ni, kalau sekiranya tempat tu semua orang faham bergerak, ada qaul para ulama yang menyebut tentang bergerak berdasarkan hadis-hadis, dia bergeraklah. Tapi kalau dalam satu masjid tu orang tak apa nak reti depa situ. Lepas kita bergerak dia tak sembahyang, orang bagi salam dia tak salam, duduk tengok. Duduk lali, dia mata dia pusing. Kita lebih baik pilih qaul hak diam tu jelah. Setiap kali Nabi solat selepas tahiyat akhir sebelum bagi salam fil alamin innaka hamidum majid, Nabi akan berdoa. Doanya begini: Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri
Wa min fitnatil mahya wal mamat. 3 yang Nabi minta. Apa yang keempat Nabi minta? Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 10 tahun Nabi ulang doa ni. 10 tahun Nabi ulang doa ni. Kita solat maghrib tadi baca. Baca. Terima kasih kerana menonton. Semoga apa yang dikongsikan hari ini memberi manfaat dan memperbaiki amalan kita. Jangan lupa like, share dan tinggalkan komen anda. Ingat, solat adalah tiang agama. Mari kita jaga bersama. Jumpa lagi di video seterusnya.